Sekarang ni tengah trending lagu Aduhai Jamilah. Tapi siapa sebenarnya Jamilah ni? Lagu ni sebenarnya telah dinyanyikan oleh Jamal Mirdad pada tahun 1980-an. Lagu ni menceritakan tentang kisah simbolik tentang wanita kampung yang ayu, sopan, pandai mengaji. Anak Pak Lurah pula tu. Manisnya sampai satu kampung terpikat dengan Jamilah ni. Masa lagu ni keluar tahun 80-an dulu, Jamilah ni jadi simbol wanita idaman yang lembut, beradab tapi tetap punya daya tarikan yang luar biasa. Dan bila lagu ni viral disebabkan Q Haidar, orang mulalah tertanya-tanya, manalah Jamilah zaman sekarang? Ada ke tak agaknya Jamilah tu zaman sekarang ni? Dan sebenarnya di setiap zaman memang adalah Jamilah dia sendiri, cuma bezanya dulu mungkin Jamilah ni ramai yang pandai mengaji, tapi sekarang mungkin ramai yang scroll TikTok. Gurau je. Jadi satu benda yang saya agak kurang baiklah saya rasa adalah cara Q Haidar menyanyi tu. Walaupun mungkin niat dia nak hiburkan kita semua, tapi bila dia buat di atas katil tanpa baju semua tu, ia kurang sesuai untuk tontonan umum. Terutama bagi kanak-kanak. Jadi apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.